Tapi makan tak dia benda tu? Makan cukup besar tu Makan keluar sikit. Ya. Ada rest lah, ada sejam. 12 jam kerja, 2 kali rehat lah. Start masuk pukul 7, pukul 12 rehat. Itu pukul 5 pun rehat. Okey. Ada tak pengalaman tak boleh dia kan? Pengalaman yang ngeri boleh dikongsikan kat dalam bilang. Tak ada budak-budak cerita lah. Aku bertunggu lah kan. Aku kan. Ayat dia tunggu. Lah sebab benda diorang cerita tu kat tempat aku je. Tempat bagian aku. Okey. Diorang saya cakap, okey kan, okey. Bagian aku ni polishing. Polishing ni aku handle budak-budak aku ni. Polishing ni bagian belakang kilang. Okey. Bagian belakang-belakang kan. So kat hujung tu memang tompok kita air sokok lah. Okey. Air table semua. Daripada kerja sejak dari sokok. Okay, belakang bagi sokok tu ni ada store. Okey. Diorang cerita kat store tu ada anak beranak dalam tu kan. Itu kan seko ada anak beranak family.